Kadang-kadang dalam hidup, ada momen yang datang serentak dan bila ia berlaku, kita sendiri rasa seperti satu hadiah yang tak ternilai. Itulah yang dikongsi oleh pelakon Shamim Freda baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram, Shamim meluahkan rasa syukur apabila berjaya menamatkan bacaan Al-Quran pada malam ke-27 Ramadan. Satu malam yang cukup istimewa bagi ramai orang. Apa yang membuatkan detik itu lebih bermakna, ia berlaku tepat pada hari ulang tahun perkahwinannya yang ke-10. Bayangkan, dua momen besar hadir dalam satu masa. Dalam luahannya, Shamim menggambarkan detik itu sebagai satu nikmat yang sangat besar dalam hidupnya. Bukan sahaja tentang pencapaian pribadi, tetapi juga perjalanan bersama pasangan yang sudah melalui pelbagai fasa kehidupan. Dia turut meluahkan rasa syukur atas setiap nikmat, setiap ujian dan setiap perjalanan yang membawa mereka sampai ke tahap hari ini. Dalam masa yang sama, Shamim tidak lupa untuk berdoa agar hubungan yang dibina selama sedekat itu terus dipelihara, agar cinta yang ada sentiasa dilindungi dan agar kehidupan mereka terus dipenuhi dengan keberkatan. Untuk rekod, Shamim mendirikan rumah tangga dengan Tengku Izrik Ezzuddin Tengku Ardi Esfandiari Al-Haj pada 19 Mac 2016. Kadang-kadang, kebahagiaan itu bukan datang dari perkara besar yang kita kejar, tetapi dari momen kecil yang hadir tepat pada waktunya. Persoalannya sekarang, bagi anda, antara cinta dan iman, mana satu yang lebih memberi makna dalam perjalanan hidup? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi